Hari ini saya nak share botol perfume yang sangat unik daripada Sugar Bomb. Saya tak nak sebut bentuk dia macam mana, korang nilailah sendiri bentuk botol ni. Kalau bentuk botol yang lama dia jenis macam ni dan saya sangat suka sebab dia magnetic cap. Dan ini adalah botol baharu, saya tak pasti sampai bila mereka menggunakan jenis botol yang macam ni. Harap-harap discontinue sebab dia bagi saya nampak terlampau murah. Bentuk macam ni dia terlampau murah. Kalau saya haul macam ni kan, korang mesti tahu ini adalah botol perfume ke botol tut. Saya tak nak mengaibkan brand inilah. Kita sangat menghargai brand lokal Malaysia. Mereka sedaya upaya untuk menghasilkan perfume daripada brand lokal Malaysia. Tetapi kalaulah tuan punya perfume ini ada melihat video saya ini, kalau boleh cuba elakkan untuk menggunakan botol macam ini sebab dia memang nampak murah dan nampak macam botol untuk budak-budak. Tetapi yang saya sangat suka di sini, dia bukan bau yang unik. Kedua-dua perfume ini mengingatkan saya kepada perfume yang lain juga. Dan untuk yang hot mess ini, saya dah spray kat tangan sini. Bau dia adalah 40 ataupun 50% kepada Dior Sauvage Eau de Toilette. Yang ini lebih light, lebih simple, lebih ringan dan boleh dibelasah. Untuk Dior Sauvage Eau de Toilette itu dia memang jenis yang sangat agresif, memang sangat kuat juga walaupun ada toilet. Yang first batch, bukan yang reformulation. Yang first batch untuk Eau de Toilette Dior Sauvage sangat lasting dan sangat gah. Memang saya sangat suka. Even saya letak 4 spray ataupun 5 spray pun ianya boleh bertahan sehingga 7 jam. Tetapi ini hot mess ini ialah sangat-sangat lighter version untuk Dior Sauvage Eau de Toilette. Manakala untuk yang botol yang satu lagi, ini ialah Fierce Heart. Fierce Heart ini mengingatkan saya kepada perfume Versace For Home. Versace For Home yang saya miliki yang 2017 dulu sampai sekarang, bau dia still sedap, still rich dan memang sangat long lasting. Tetapi ini saya boleh katakan juga sama seperti ini, dia punya mirip kepada bau perfume itu 40 hingga 50% sahaja. Kat tangan kanan saya ni saya dah spray. Bau Versace For Home di sini, cuma di sini dia lebih macam ada kuat lagi dia punya fresh spicy. Tetapi kalau untuk Versace For Home itu dia fresh spicy, woody, aromatic, floral dan warm spicy juga. Tetapi di sini dia dah tone down, banyak dia dah tone down, tapi still sedap. Dua-dua perfume ini perfume yang sedap, memang boleh digunakan untuk kegunaan harian dan boleh dibelasah. Kalau saya spray 6, 7, 8 spray tak ada masalah. Memang saya selalu guna juga, tetapi sejak hari ini saya dah jarang guna sebab bau dia saya nak simpan sebenarnya. Sebab saya rasa selepas ini tak akan ada botol yang macam ni yang akan dikeluarkan oleh Sugar Bomb. Ini bagi saya lah personally, saya rasa untuk perfume yang dua-dua ni yang saya beli hujung tahun lepas, masa saya beli tu ialah dia macam buat sales untuk hujung tahun. Ini memang sangat murah. Saya cuma satu botol ni saya dapat RM56 kah, macam tu lah dia punya. Selepas tu lah voucher, diskaun dan juga masa Titi bagi redeem untuk kalau kita beli banyak kan selalunya dia akan bagi kita diskaun lah. So memang saya akan simpan, memang saya tak akan rosakkan dan saya tak akan buang untuk perfume ini. Dan untuk Sugar Bomb, thank you. Walaupun pada mulanya saya tadi memang masa saya mula-mula buka perfume ini, ingatkan botol dia macam mana, sebab di dalam promotion yang mereka buat, mereka hasilkan masa buat live itu dia tunjuk yang macam ni, botol yang original yang mula-mula mereka keluarkan. Tetapi
Once dah sampai ke tangan saya buka, botol dia macam ni. Kalau orang Sarawak, kalau kami orang Sarawak kan ada satu minuman yang sangat popular zaman kanak-kanak kami orang dulu, iaitu macam botol air Ramenet. Kalau orang Sarawak cakap air Ramenet, botol dia very cute, very cute. Tetapi ada satu lagi yang mengingatkan saya kepada botol itu, tapi saya tak nak sebut sebab dia akan mengaibkan brand ini. Saya tak nak lah. Just saya rasa saya appreciate usaha mereka. Cuma kalau boleh cuba elakkan botol yang macam, bagi saya orang orang yang lain yang membeli. Saya rasa sekarang ini Sugar Bomb ni bukan lagi level Malaysia, tetapi dah masuk ke Indonesia. So please lah kena tukar ataupun kena fikirkan jenis botol yang lagi estetik, supaya orang melihat brand kita lagi mereka bukan saja berminat, tetapi mereka menghargai bukan saja bau perfume, kualiti perfume, tetapi juga adalah kepada renovasi botol penting juga. So untuk ketahanan bagi kedua-dua perfume ini, kalau kat tangan ianya biasa saja, bagi saya 4 jam macam tu lebih kurang, tak akan lebih, tak akan kurang. Dia mati pada 4 jam macam tu. Tetapi kalau saya spray kat baju memang boleh sampai ke lewat petang. Tengok macam mana keadaan, tapi sesuai untuk waktu siang. Saya sangat suka guna perfume ni, kedua-dua perfume ini memang untuk waktu siang. Malam saya tidak gunakan lah, sebab saya kalau malam saya lebih prefer bau yang lebih rich, lebih berat, lebih garang. Tetapi untuk waktu siang yang ni memang sesuai. Cuma saranan di sini kalau nak beli untuk yang ni, Hot Mess dengan Fierce Heart ini, kalau untuk anak-anak korang yang macam sekolah rendah, sekolah menengah, yang mereka memang sangat kuat berpeluh, memang sangat kuat bersukan, jalan ke sana jalan ke sini, aktif, sangat aktif, saya rasa ini sangat sesuai untuk anda hadiahkan kepada mereka. Lagipun harga dia memang sangat-sangat berbaloi, memang boleh dimiliki. Even kalau nak ambil 2 sekali macam ini pun still boleh dimiliki. Sebab harga dia memang harga untuk orang Malaysia, memang sangat mesra poket. Dan untuk performance bagi perfume ini, seperti saya katakan tadi, ianya lebih kepada perfume siang dan kurang sesuai untuk perfume malam. Perfume malam dia tak berapa naik. Dia okey sajalah macam 3 jam macam tu. Tapi kalau anda macam just keluar sekejap saja, contoh macam pergi mall sekejap 2-3 jam macam tu, jalan-jalan, makan lepas tu balik, okey lah. Tapi kalau dia nak yang lebih lasting lagi sampai ke lewat malam, contohnya macam ada pergi dinner, kita turun pukul 5 petang tu dah bersiap, pukul 6 kita dah masuk kereta, sebab pukul 7 acara dah mula, dan sampai ke lewat malam mungkin pukul 11 lebih, hampir ke pukul 12 macam tu. Jadi perfume ini dia tidak lagi semerbak di badan saya lah personally. Itu yang saya pernah try. Tetapi kalau just untuk keluar, yang membeli belah, makan sekejap, seperti saya katakan tadi, ia just okey sahaja. Okey, itu saja video saya untuk dua-dua perfume ini. Terima kasih kerana menonton video saya, dan terima kasih yang ada komen, ada subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.